Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya, Nurjani Umairah binti Muhammad Al-Faizal dan rakan saya Fuzla Aisyah binti Muhammad Farizal serta Azul Safina binti Muhammad Nur Hisham akan membentangkan tajuk analisis langkah-langkah strategik pemimpin negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta menangani konflik persepadanan dan tuntutan bertindih. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan menerangkan pengenalan, konsep, faktor berlakunya konflik serta beberapa langkah strategik yang diambil oleh Kerajaan Malaysia. Sebelum kita membincangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, kita perlulah memahami terlebih dahulu apakah itu kedaulatan wilayah. Jadi, kedaulatan wilayah ialah hak mutlak sesebuah negara untuk mentadbir kawasan daratan, perairan, ruang udara tanpa ada campur tangan negara lain. Kedaulatan ini amat penting kerana ia menjamin keselamatan negara, melindungi kepentingan ekonomi serta memastikan negara bebas untuk membuat keputusan sendiri. Malaysia mempunyai kedudukan geografi yang sangat strategik kerana terletak di tengah laluan perdagangan antarabangsa dan mempunyai kawasan maritim yang luas. Terdapat 3 konsep utama yang perlu anda fahami. Yang pertama iaitu kedaulatan wilayah. Yang pertama ialah kedaulatan wilayah, iaitu hak eksklusif sesebuah negara untuk mentadbir wilayahnya sendiri berdasarkan undang-undang negara dan undang-undang antarabangsa. Yang kedua ialah konflik persepadanan, iaitu pertikaian yang berlaku apabila dua negara atau lebih mempunyai perbezaan tafsiran mengenai kedudukan sepadan darat, laut ataupun ruang udara. Manakala tuntutan bertindih berlaku apabila beberapa negara menuntut kawasan yang sama sebagai hak milik mereka. Biasanya, kawasan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi seperti sumber petroleum, gas asli dan hasil perikanan. Oleh sebab itu, kerajaan perlu mengambil tindakan yang bijak dengan memastikan kedaulatan negara terus terpelihara tanpa menjejaskan hubungan dengan negara yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik persepadanan ini dan juga tuntutan bertindih itu boleh berlaku. Jadi, yang pertama ialah faktor sejarah, iaitu sempadan yang ditetapkan pada zaman penjajahan kadang-kadang tidak jelas dan tidak mempunyai tafsiran yang berbeza. Faktor kedua pula ialah perebutan sumber asli seperti minyak, gas asli dan hasil perikanan yang mampu menjana pendapatan sesebuah negara. Selain itu, kedudukan strategik sesuatu kawasan juga menjadi punca konflik kerana kawasan seperti laut Cina Selatan merupakan laluan perdagangan antarabangsa yang sangat penting. Faktor terakhir ialah perbezaan terhadap undang-undang antarabangsa, khususnya UNCLOS yang menyebabkan beberapa negara membuat tuntutan terhadap kawasan yang sama. Sebagai contoh, Malaysia berdepan dengan tuntutan bertindih di Laut China Selatan, khususnya berhampiran beting pating Dia Ali yang berada dalam zon ekonomi eksklusif Malaysia. Walaupun kedudukan ini memberi banyak kelebihan pada ekonomi negara, ia juga menyebabkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti konflik persempadanan, tuntutan bertindih dan ancaman keselamatan maritim. Oleh itu, kerajaan perlu melaksana pelbagai strategi bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Selain itu, langkah strategik yang lain ialah diplomasi dan rundingan. Antara langkah utama yang diambil oleh Malaysia ialah mengutamakan pendekatan diplomasi. Malaysia mengadakan rundingan dua hala dengan negara jiran bagi menyelesaikan isu persepadanan secara aman tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, Malaysia juga aktif dalam ASEAN dan menggunakan platform tersebut untuk membincangkan isu keselamatan serta menggalakkan penyelesaian konflik melalui dialog. Malaysia turut menghormati undang-undang antarabangsa seperti UNCLOS dan bersedia membawa pertikaian ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ sekiranya perlu. Pendekatan ini menunjukkan bahawa Malaysia lebih mengutamakan keamanan dan kestabilan. Serantau sambil tetap mempertahankan hak negara.
Sebagai contoh, ketika menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia terus menggalakkan rundingan Code of Conduct atau COC bagi mengurangkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Langkah strategik yang seterusnya ialah memperkukuh pertahanan negara. Selain diplomasi, kerajaan juga turut memperkukuh pertahanan negara bagi memastikan sempadan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Antaranya ialah dengan memodernkan aset Angkatan Tentera Malaysia seperti kapal perang, pesawat rundaan maritim dan sistem pertahanan udara. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM juga memainkan peranan penting melalui rondaan di kawasan perairan bagi mengesan pencerobohan serta jenayah harta sempadan. Di samping itu, penubuhan Eskom selepas insiden Lahad Datu telah meningkatkan kawalan keselamatan di pantai timur Sabah. Langkah ini membuktikan bahawa kerajaan bukan sahaja bergantung kepada diplomasi, malah ia juga turut memastikan negara mempunyai keupayaan pertahanan yang kukuh. Langkah strategik seterusnya ialah penggunaan teknologi keselamatan. Kerajaan juga telah menggunakan teknologi moden untuk meningkatkan keberkesanan kawalan sempadan negara kita. Contohnya, penggunaan sistem radar, satelit dan juga drone yang boleh membolehkan pihak berkuasa mengesan sebarang aktiviti yang mencurigakan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, sistem pengenal pastian automatik atau AIS digunakan untuk memantau pergerakan kapal di kawasan perairan negara. Penggunaan teknologi bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi, malah ia juga membantu mengurangkan risiko pencerobohan dan penyeludupan di kawasan sempadan. Seterusnya, saya akan membentangkan kajian kes dan isu semasa. Antara contoh yang boleh kita lihat ialah isu Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, termasuklah Malaysia. Malaysia mempertahankan haknya berdasarkan UNCLOS melalui pendekatan diplomasi dan rundingan. Selain itu, insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 telah mengajar pentingnya kepada negara sehingga membawa kepada perubahan Eskom bagi memperkukuh keselamatan di pantai timur Sabah. Satu lagi contoh ialah isu berting pating di Ali, di mana kehadiran kapal pengawal pantai Cina berhampiran kawasan tersebut sering menimbulkan kebimbangan kerana ia berada dalam zon ekonomi eksklusif Malaysia. Kes-kes ini menunjukkan bahawa Malaysia menggabungkan diplomasi, pertahanan, penguatkuasaan undang-undang untuk mempertahankan kedaulatan negara tanpa menjejaskan hubungan baik dengan negara lain. Apa yang dapat kita simpulkan ialah mempertahankan kedaulatan wilayah memerlukan gabungan pelbagai strategi seperti diplomasi, pertahanan, penggunaan teknologi dan kerjasama antarabangsa. Pendekatan ini penting bagi memastikan keselamatan negara terus terjamin dan kepentingan Malaysia sentiasa terpelihara. Dengan itu, saya menyerahkan pembentangan kepada rakan saya untuk menerangkan strategi seterusnya, cabaran serta keberkesanan langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Baiklah, kita teruskan dengan langkah strategi yang keempat iaitu memperkukuh kerjasama antarabangsa. Pertama sekali, Malaysia menjalankan kerjasama dengan pelbagai negara dan juga organisasi antarabangsa bagi memperkukuhkan lagi keselamatan serta mempertahankan kedaulatan wilayah. Antara bentuk kerjasama yang dilakukan ialah pertama sekali ASEAN menggalakkan dialog dan juga penyelesaian konflik secara aman serta meningkatkan kerjasama keselamatan serantau. Yang kedua ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai PBB. PBB ini menghormati undang-undang antarabangsa serta mendapatkan sokongan masyarakat antarabangsa. Dan yang ketiga ialah Five Power Defence Arrangements iaitu FPDA. FPDA menjalankan latihan ketenteraan bersama dan meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara. Dan akhir sekali ialah kerjasama dua hala iaitu rondaan bersama dan juga perkongsian maklumah risikan dengan negara jiran. Langkah strategik yang kelima pula ialah memperkukuh penguatkuasaan undang-undang. Antara langkah-langkahnya ialah rondaan laut dan udara secara berkala. Seterusnya, penguatkuasaan Akta Zon Maritim Malaysia dan operasi membanteras penyeludupan dan pencerobohan.
serta pemantauan nelayan asing di perairan negara dan juga pemeriksaan ketat immigration di pintu masuk negara. Antara kepentingannya ialah dapat menghalang pencerobohan wilayah, dapat mengurangkan jenayah rentas sempadan, melindungi sumber asli negara dan akhir sekali menjamin keselamatan rakyat. Antara cabaran dalam mempertahankan kedaulatan wilayah pertama sekali ialah tuntutan bertindih terutamanya di Laut Cina Selatan, dan yang kedua ialah persaingan kuasa besar yang memberi tekanan terhadap dasar luar Malaysia, dan yang ketiga jenayah rentas sempadan seperti jenayah penyelundupan, pemerdagangan manusia, pendatang asing tanpa izin serta lanun. Dan yang terakhir sekali ialah ancaman teknologi, iaitu serangan cyber, penyebaran maklumat palsu serta penggunaan teknologi oleh penjenayah. Apakah keberkesanan langkah-langkah strategi ini? Antara kesan positifnya ialah kedaulatan wilayah lebih terjamin, hubungan diplomatik dengan negara jiran kekal baik, keselamatan sempadan semakin kukuh, keyakinan pelabur asing juga meningkat dan Malaysia dikenali sebagai negara yang mengutamakan keamanan. Antara cadangan penambahbaikan yang dapat kerajaan lakukan ialah pertama sekali menambah aset pertahanan moden seperti kapal peronda, pesawat dan sistem radar. Dan yang kedua ialah memperluas penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI ataupun drone dan sistem pemantauan pintar dalam kawalan sempadan. Seterusnya ialah memperkukuhkan lagi latihan anggota keselamatan negara agar lebih bersedia dalam menghadapi ancaman yang baharu. Dan yang keempat ialah meningkatkan kerjasama dengan negara jiran serta organisasi antarabangsa dalam perkongsian maklumat dan operasi keselamatan. Dan yang kelima ialah memperkasakan pendidikan berkaitan keselamatan negara serta meningkatkan kesedaran tentang ancaman cyber. Dan yang terakhir sekali ialah dapat memupuk semangat patriotisme melalui pendidikan dan juga program kenegaraan. Apa yang dapat saya rumuskan dalam tajuk satu ialah kesimpulannya, mempertahankan kedaulatan wilayah ini bukanlah tanggungjawab seseorang individu ataupun sesuatu pihak sahaja, namun ia merupakan tanggungjawab utama untuk setiap negara. Malaysia juga telah melaksanakan pelbagai strategi seperti diplomasi, pertahanan negara, penggunaan teknologi moden, penguatkuasaan undang-undang serta kerjasama antarabangsa. Walaupun masih berhadapan dengan pelbagai cabaran, pendekatan yang seimbang telah membantu Malaysia sedikit sebanyak dalam mengekalkan keamanan, kestabilan politik dan juga hubungan diplomatik yang baik. Kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu huraikan perubahan hubungan antarabangsa Malaysia berikutan kebangkitan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu dunia dari aspek perdagangan, diplomasi dan kerjasama strategi. Antara aspek yang akan dibincangkan termasuklah perdagangan antara Malaysia dan China dan India, perubahan hubungan diplomatik, kerjasama strategi dalam pelaburan teknologi dan pembangunan ekonomi, dan akhir sekali ialah kesan kebangkitan China dan India terhadap dasar luar Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Noatul Safrina binti Nur Hisham dan sekarang saya akan membincangkan soalan yang kedua, iaitu saya akan menguraikan perubahan hubungan antarabangsa Malaysia berikutan kebangkitan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu dunia. Okey, secara umumnya, hubungan antarabangsa ni merujuk kepada hubungan dijalinkan antara kesemua negara dengan negara lain untuk kita capai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, politik, keselamatan, pendidikan dan yang terakhir sekali, sosial. Okey, seperti kita tahu, Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas, berkecuali dan pragmatik. Dan pendekatan ini juga telah membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan baik dengan semua negara tanpa memihak kepada mana-mana kuasa besar. Jadi kebangkitan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu ni telah membuka peluang baharu kepada siapa? Kepada Malaysia, khususnya dalam aspek perdagangan, diplomasi, kerjasama strategik serta beri kesan terhadap dasar luar negara. Kesan baik ke kesan buruk?
dia sebenarnya majoritinya ialah kesan baik terhadap dasar luar negara. Jadi persoalannya, bagaimanakah kebangkitan China dan India ni telah berjaya mempengaruhi hubungan antarabangsa Malaysia. So sekarang untuk kita faham perkara ini dengan lebih lanjut, jom kita lihat terlebih dahulu kedudukan kedua negara tersebut dalam ekonomi dunia. China and Malaysia are two nations that have one of the deepest historical relations in the entire Asian continent. For centuries, India and Malaysia have been connected by the movement of people, ideas, culture. China kini merupakan ekonomi kedua terbesar dunia dan berperanan sebagai pusat pembuatan serta perdagangan global. Bukan itu saja, negara China juga telah menjadi peneraju dalam bidang teknologi moden seperti kecerdasan buatan atau kita lebih kenali sebagai AI, kenderaan elektrik serta telekomunikasi. Selain itu juga, China dah kenalkan Belt and Road Initiative atau lebih dikenali sebagai BRI untuk kukuhkan jaringan perdagangan, pelaburan, pembangunan infrastruktur dengan negara-negara lain. Okey, bagaimana dengan India pula? India pula merupakan antara ekonomi yang berkembang paling pesat di dunia. Negara ini juga telah terkenal dalam sektor teknologi maklumat, pembangunan perisian serta industri farmaseutical. Bukan itu saja, jumlah penduduk yang ada kat India ni sangat besar dan sekaligus telah menjadikan India ni sebuah pasaran pengguna yang luas dan berpotensi tinggi. Kebangkitan kedua negara China dan India ni telah berjaya ubah lanskap ekonomi dunia dan jadikan Asia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Okay, setelah kita faham kebangkitan negara China dan India, sekarang mari kita lihat perubahan hubungan Malaysia dengan kedua negara ini dari aspek perdagangan. A joint study from China's Fudan University and Australia's Griffith University found that Africa emerged as a AI is fundamentally a marketing term. It has become a way to unlock vast amounts of capital. Okey, sekarang ni mari kita lihat hubungan antara China dan Malaysia. Untuk tuan-tuan semua, China ni merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak tahun 2009. Okey, antara ekspor utama Malaysia ke China ialah produk elektrik dan elektronik, minyak sawit, gas asli cair atau LNG serta semikonduktor. Okey, manakala Malaysia mengimport barang dari China pula ialah mesin peralatan industri, komponen elektrik, produk teknologi serta bahan mentah. Okey, tadi tu China dan Malaysia. Sekarang Malaysia dan India pula. Okey, untuk hubungan dengan India pula, Malaysia dah banyak ekspor minyak sawit, petroleum, bahan kimia dan produk elektrik. Okey, sebaliknya apa yang Malaysia import daripada India pula ialah yang pertama, produk farmaseutical. Yang kedua, besi dan teliti, tekstil serta makanan dan rempah dari India. Kita tahu kan rempah seperti kari semua tu, itu semua daripada India. Jadi hubungan perdagangan yang semakin erat antara China, Malaysia dan India ni telah berjaya bantu untuk tingkatkan pendapatan negara. Begitu saja, luaskan pasaran ekspor dan terakhir sekali, wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Namun begitu, Malaysia ni kena sentiasa berwaspada dan berhati-hati. Kenapa? Negara kita kena pastikan negara kita tak terlalu bergantung kepada satu pasaran sahaja. Untuk apa? Untuk kita kurangkan risiko ketidaktentuan ekonomi global. Jadi selain perdagangan, hubungan Malaysia dengan China dan India ni juga telah berkembang melalui aspek diplomasi. Sekarang mari kita lihat perubahan tersebut. Tengku Zafrul said Malaysia also recorded 108 million ringgit in potential exports through China's one-stop. India has pledged to strengthen cooperation in trade, defence, technology, as well as people-to-people ties with Malaysia. Okey, sekarang mari kita masuk ke dalam hubungan diplomatik antara Malaysia, China dan India. Okey, hubungan ketiga-tiga negara ni semakin kukuh melalui lawatan rasmi pemimpin negara, pembetarian perjanjian perdagangan dan pelaburan dua hala serta pelibatan aktif Malaysia dalam ASEAN dan forum antarabangsa. Bukan itu saja, Malaysia juga dah adakan dialog strategik yang libatkan bidang ekonomi, pendidikan dan pembangunan. Di samping itu juga, pertukaran budaya serta pendidikan antara ketiga negara tersebut turut dikukuhkan melalui program pertukaran pelajar seperti nampak dekat universiti dan kerjasama institusi pendidikan. Malaysia juga turut kekalkan dasar berkecuali dengan jalinkan hubungan baik bersama dengan negara China, India, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Sebab itulah sekarang ni negara Malaysia tiada sebarang peperangan antara mama negara kerana kita kekalkan dasar berkecuali dengan jalinkan hubungan baik. Dan pendekatan diplomasi ini juga telah membolehkan Malaysia memperoleh banyak manfaat ekonomi
tanpa jejaskan kepentingan nasional serta kedaulatan negara. Kerana jelas menunjukkan bahawa Malaysia ni sentiasa utamakan keamanan, kestabilan dan kerjasama antarabangsa. Sebab itulah pentingnya pemimpin yang bijak supaya negara kita aman daripada sebarang peperangan. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana hubungan ini berkembang dalam bentuk kerjasama strategik pula. ASEAN and Timor-Leste, Head of State and Government guests, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim has arrived in Tianjin, China for a 4-day working visit that includes attending the Shanghai Cooperation Organization SCO Summit 2025. Kebangkitan China dan India ni telah berjaya mendorong Malaysia untuk kukuhkan kerjasama strategi dalam bidang pelaburan, teknologi dan pembangunan ekonomi. Jadi melalui kerjasama yang kuat ni, Malaysia dapat apa? Dapat cepatkan pembangunan infrastruktur, terima pemindahan teknologi moden, yang terakhir sekali, tingkatkan daya saing ekonomi negara. Persoalannya, apakah pula kesan kebangkitan China dan India terhadap dasar luar Malaysia? Ada yang kesan baik ke ada yang kesan buruk? Jom kita tengok. Setelah saya menganalisis kebangkitan China dan India ni, dapat saya simpulkan bahawa kebangkitan ini bukan sahaja beri kesan kepada ekonomi negara, malah turut mempengaruhi dasar luar Malaysia. Jadi antara kesannya ialah Malaysia semakin memperkukuhkan hubungan dengan negara-negara Asia, khususnya China dan India sebagai rakan ekonomi utama. Selain itu, Malaysia terus kekalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali. Dengan cara apa? Dengan mengimbangi hubungan antara kuasa-kuasa besar dunia. Malaysia juga telah mainkan peranan aktif dalam ASEAN bagi apa? Untuk kukuhkan kerjasama serantau serta galakkan dialog antara negara anggota dengan China dan India. Walau bagaimanapun, Malaysia ni juga turut berhadapan dengan beberapa cabaran. Ialah, tak kalah ada cabaran langsung. Jadi antaranya ialah yang pertama, persaingan antara kuasa besar. Yang kedua, isu laut China Selatan. Yang ketiga, ketidakseimbangan perdagangan. Dan yang terakhir sekali, kebergantungan terhadap pasaran luar. Oleh itu, Malaysia kenalah bijak. Negara kita sendiri perlu bijak urus hubungan antarabangsa agar apa? Kepentingan negara sentiasa terpelihara sehingga ke generasi yang seterusnya. So, jadi bagi kita lihat perkembangan hubungan ini dengan lebih jelas, jom kita teliti beberapa isu semasa yang berlaku pada tahun 2005 sehingga 2006. The good about Malaysia. As tensions between the US and China shape everything from global trade, technology and security. Antara perkembangan semasa yang menunjukkan hubungan Malaysia, China dan India semakin berkembang ialah yang pertama, peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2005. Malaysia ni dah mainkan peranan penting dalam memperkukuh kerjasama ekonomi dan keselamatan serantau serta galakkan lagi dialog antara negara anggota ASEAN dengan China dan India. Yang kedua, projek laluan rel pantai timur atau lebih dikenali sebagai PCRM. Ia telah menjadi simbol kerjasama strategik antara Malaysia dan China dalam sektor apa? Sektor infrastruktur dan logistik. Yang ketiga, Malaysia juga telah memperkukuhkan kerjasama dengan pelabur dari China dan India dalam industri semikonduktor yang semakin penting dalam ekonomi global. Kerjasama dalam bidang jasa buatan juga, iaitu AI, pusat data, teknologi hijau, turut menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dengan kedua negara kini tidak lagi tertumpu pada perdagangan tradisional semata-mata. Negara apa? China dan India. Malah, ia juga melibatkan inovasi dan pembangunan mampan. Yang maksud, Malaysia ni sama mampan dengan China dan India. Namun,
Malaysia ni masih lagi negara yang membangun, bukanlah negara yang dikenali sebagai negara yang maju sepenuhnya. Jadi jelaslah bahawa kebangkitan China di India ni telah beri pelbagai implikasi terhadap hubungan antarabangsa Malaysia. ASEAN, Excellencies, ladies and gentlemen, oh what a relief. Jajaran ECRL merangkumi laluan 665 km. Ia merentasi Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi berdasarkan kesemua perbincangan kita tadi, dapat saya simpulkan bahawa kebangkitan China dan India ni telah bawa perubahan besar kepada siapa? Kepada hubungan antarabangsa Malaysia dalam aspek perdagangan, diplomasi dan kerjasama strategi. Perkembangan ini juga telah beri peluang kepada Malaysia untuk tingkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, tarik pelaburan asing